anda sedang menonton 501 Lifestyle. Anda bersama saya Ian John Arif. Hari ini kita buka puasa di Farm Fresh. Selamat datang ke hidangan jamu selera, lembu-lembu. Apa yang specialnya Farm Fresh ni? Kebanyakan bahan-bahan makanan datang daripada ladang dekat sini je. So kalau kita tengok sini, tempat air dia, banyak air, sirap dia semua, asam dia semua, tebu, semua datang daripada ladang Farm Fresh. Dan seperti biasa mestilah dia akan ada produk dia sendiri. Mula, ini tempat nasi dia, macam-macam lauk ada, rendang, dendeng paru, ada lala. Kat tepi sini roti jala, murtabak, laksam. Confirm ulam-ulam ni semua datang daripada ladang dekat Farm Fresh. Ini apa pula ni? Dapur laut. Oh, seafood. Dan sudah pasti menjadi tumpuan ramai adalah dia punya kambing. Kambing panggang. Setiap tahun aku datang sini, aku mesti makan dia punya kambing panggang. Dan aku pula, aku punya style, aku tak suka makan kambing dengan sos dia. Dia makan pure. Bau dia rasa kambing betul. Tak ada barbecue sos, tak ada apa. Nak rasa kambing, jangan bubur sos. Itu saja. Hari kita tengoklah kita makan apa. Ini dia makanan yang untuk kru-kru awal ni hari ni. Seperti aku kata, kambing tak ada sos. Ini kuih apa namanya? Kuih cara. Kuih cara. Abak, daging, kari kambing dengan roti jala. Jangan lupa ni air. Oh, air. Mula ais. Dan juga kebun. Fresh from the farm fresh. Bukan saya seorang makan Oh ya. Kita kongsi-kongsi sate dan lamb. So ada dendeng kat sini kan. Okey. Ada macam lama. Ada nasi goreng. Right. Jom. Alah, ni jadi. Mamin alah aku. Orang jenis makan satu lauk punya. Ada juga ni. Minat ni. Bulan puasa memang jadi kerah. Jadi lah kerah. Tak payah RM5 tak payah RM8. Iya. Daging. Jual RM10 pun orang beli. Ketel. Ketel lah, daging ketel. Ini memang signature dish dekat Farm Fresh punya buffet. Ramadan. Sampai. Allahumma barik lana.